Assalamualaikum guys. Hari ni aku dekat Melaka. Untuk konten hari ni aku buat motor yang pernah aku buat 2 tahun lepas. Owner ni pada 2 tahun lepas dia up spec full spec, dia up full spec 65. Dalam package tu yang 2,500 tu. Lepas tu dia ada add on clutch sekali rasanya. Selepas 2 tahun dia pakai motor ni, ataupun setahun setengah macam tu lah, motor ni dia tiba-tiba mati. Urgent nak pakai motor, and then dia hantarlah dekat kedai untuk check apa masalah dia, apa semua kan. And then kedai tu pun buatlah motor dia, and then tiba-tiba enjin dah siap. Benda yang tak jelas lah. Dia macam buka motor, buat motor, dia tak cakap lah motor ni masalah apa yang kena tukar. Dia tak bincang dulu lah dengan owner kan. Lepas dia repair tu, dia pakai sekejap je, nak servis minyak hitam, and then pomen tu pun kedai yang sama tapi pomen yang lain. So pomen yang lain ni dia tengok motor ni bunyi tepek lah kan. Lepas tu dia pun cakap buat terus lah kan. And then dia pun adjust tepek lah, apa, potong head, skim head apa semua. And then siap kan. 700 melayang. Nak servis minyak hitam je 700 pula kena. Tapi lepas yang dia kena 700 tu, memang motor tak sedap. Memang tak apa-apa je motor tu. Dia memang rasa tak sedap gila bawa motor ni. Lemau, tak dapat top speed, pick up ke laut. Dan owner pun set time untuk aku datang dan tengok balik motor dia, buat top set balik. Dan aku try test motor dia jadi jugalah. Okay, so kita nak cerita apa yang kita dapat. So apa yang kita dapat, ini enjin dia, kita buka top set. Ini dia punya piston, kita dah bersihkan. And then dia punya head water pump, cover head apa semua, carburetor. Yang dia tukar ialah yang masa motor ni tak hidup tu, dia tukar blok je, nama ABR Performance. Tak pernah dengar, tapi mungkin lah orang belah-belah sini ada dengar. Ni blok dia ya. Okay, aku dah bersihkan lah, gam-gam gasket apa semua ni. Okay, so dia pakai blok ni, dia pakai piston, which is piston yang cutting superhead lah. Okay, tengok ni. So dia cutting superhead lah piston dia. Tak kisah sangat pasal blok dan piston. Head ni jangan jatuh. Okay, head ni dia skim lah. Okay, tak pastilah dia skim ke tak. Dia cakap dia potong head, potong ke potting lah dalam receipt tu. Tapi kita tak sure dia potting ke dia potong kan. Entahlah geng kan. Nak percaya ke tak nak percaya ke, kita tak tahulah. Okay, tapi macam tak ada skim, macam ada skim, entahlah, tak tahulah. Okay, so kalau nak cerita pasal potting, ini ialah hasil potting aku yang dulu, yang masa awal-awal aku buat dulu. Inilah hasil potting dia. Dan bahagian exhaust pun sama. Bahagian exhaust macam inilah aku punya potting dulu. Memang sebiji kan. Aku tahulah aku potting macam mana. Okay, so dia punya cam lama dia okey lagi. Cam kita pakai HHM2. okey, tapi owner nak tukar lah alang-alang. Itu pun dia ada makan sikit-sikit lah. Tak menjejaskan bonggol dia pun. So owner dah beli ESR2, kita tukar terus ESR2. Rocker arm yang masa dia repair tu dia ada tukar. Masa dia repair yang bunyi tepek tu, dia ada tukar. Lepas dia tukar rocker arm ni, motor jadi tak sedap apa semua. So aku check semua rocker arm okey. Cuma kita lapik gasket ni untuk dia tak ada free sangat. Rocker arm okey, dia ialah rocker arm superhead. Dia tak lari, angle dia pun tak lari sangat.
So bahagian top set kita dah settle kan. So tak ada benda-benda yang pelik sangat lah. Okay, tak ada benda-benda yang pelik. Dia macam PMP, boleh laju. Okay. Dan aku sebelum aku buka tadi, aku ada try motor ni. Aku perasan clutch dia memang delay lah. Auto clutch dia memang delay, memang meleret. Dan clutch plate dia pun rasa macam dah terbakar sikit. Dalam receipt tu dia ada usik clutch. So nanti kita akan tengok belah clutch lah. Okay, kita settlekan top set ni dulu, nanti kita tengok belah clutch. Tapi yang paling kelakarnya, masa aku buat full spec motor dia dulu, rod kita pakai AKK. So dia tak tahulah dia cakap ke tak ke customer, rod ada longgar ke, jam rod ke apa ke, tak sure kan. Dia macam tak jelas tau. Dia macam cakap bolok motor siap, ada receipt semua 3,000 gitu. Dia sangat bolok lah. Okay. So tapi rod yang dia letak kat motor customer ni sekarang ialah rod standard. Motor customer ni spec 65. Dia rod standard dia letak. Macam inilah kan. Kita nak cakap pasal motor dah modi spec 65 apa semua. Rod asal pun ialah rod racing. Seandainya rod tu longgar ataupun rod tu lekat ke apa ke, tukarlah rod racing juga. Blok pandai pula pakai blok racing, takkanlah tak ada rod racing kan. Tukarlah rod racing. Bila pakai rod standard, owner kita buka ni kan, kita tak ada nak plan nak overhaul pun hari ni. Kita tak ada standby rod apa semua. Tapi bila buka macam ni, owner pun macam ada rod standard pula. So satu hal pula nanti owner nak kena tukar kan. Nak kena tukar rod racing pula. Dah jadi banyak kerja. Okay. So kita tak nak lah macam tu. Kalau korang jadi pemain, korang benda ni korang boleh fikir lah. Okay. Kita tak nak condemn kan. Tapi benda ni kita boleh fikir lah secara logik. Kita tak nak 2-3 kali owner buat kerja kan. Owner kena buat motor 2-3 kali. Okay. Distance okay. Cuma ni rod ni dia macam kacau lah. Okay. Nak repair motor orang pun, itu pun tak tahu rod asal tu longgar tak longgar. Sebab owner cakap enjin tak bunyi, cuma dia tiba-tiba mati je kan. Itu pun tak tahu rod IKK tu rosak ataupun dirembat. Kita pun tak tahu kan. Nak husnuzon pun kau anda lah, malah nak cakap kan. So kita nak settlekan bahagian head block dulu. Alhamdulillah rasa tak ada apa-apa head block, cuma valve dia masa yang dia repair motor tu dia ada tukar valve jenama ABR juga, valve intake. Valve exhaust rasanya masih asal motor, valve intake dia tukar. Okay. So aku grand valve tadi, grand valve semua lah, intake dengan exhaust aku grand valve sekali apa semua. And then kita nak settlekan head block. Lepas tu kita nak tengok bahagian clutch, apa yang jadi dekat bahagian clutch tu. Alright gang, so kita dah settle head block, dan kita sekarang tengah tengok dekat bahagian clutch lah. Okay. Clutch dia pakai hyper clutch Tobaki. Dan spring dia memang, spring dia dah tukar ni. Ini bukan spring asal Tobaki. Spring dia lagi tebal, lagi keras ni. Okay. So tak apa, biarkan pasal spring ni, tak kisah. Yang kita kisahkan sekarang ialah, tadi aku cuba untuk keluarkan dia punya clutch plate, tapi aku terkejut. Ada benda yang mengejutkan aku, and then aku pasang balik. Aku macam terbuka sikit gitu, aku intas sikit, lepas tu aku pasang balik. Benda tu sangat-sangat terkejut lah. Alright gang, so kalau nak tahu apa ni, aku cabut dulu. Okay. Aku okay. Ini bukan aku yang susun.
Ini memang betul-betul aku buka tadi. Aku terkejut, aku masukkan balik. Okey. Okey. Alright gang. 1, 2, 3. 3 plate. Okey, 3 ke ni. Friction plate ni ada 3. Iron plate dia ni ada 1 lagi. Ada 4. Cukup 4. 1, 2, 3, 4. 4 friction plate. Tapi iron plate dia 1, 2, 3, 4. 4 juga. Yang ini lapik 2 ni kenapa? Kenapa dilapik 2 macam gitu? Okey, bila lapik 2 macam tu, slip lah geng. Ni besi bertemu besi geng. Alah hai. Ni besi bertemu besi. Licin tu kan, ni licin. Apa? Licin. Nampak? Alah hai. Licin. Besi bertemu besi, licin. Jangan dilapik besi. Nak lapik 2, lapik ni. Lapik friction plate ni 2 tak apa. Okey. Tapi jangan buat jugalah. Okey. Jangan buat benda yang pelik-pelik. Jangan buat jugalah. Walaupun aku cakap tak apa, tapi jangan buat. Jangan pelik-pelik. Okey. Jangan pelik-pelik. Okey. Tak tahulah pemain intern ke apa ke buat kan. Tapi semoga kita doakan je lah. Okay, semoga pemain yang buat motor ni dia belajar daripada kawan-kawan yang bertauliah. Jangan buat benda-benda gila macam ni. Okay, jangan buat benda gila. Okay. Patutlah tak sedap. Owner motor sampai minta aku buat top set balik motor dia ni sebab tak sedap. Aku bawa tadi pun memang tak sedap. Ingat kan auto clutch dia. Tapi ni auto clutch baru ni. Aku tengok pun aku tahu baru. Housing baru, auto shoe pun baru lagi ni. Okay. Clutch plate ni pun clutch plate baru. Tapi macam mana dia boleh terfikir nak buat macam tu? Sangat dahsyat ya. Okey. Barang-barang motor kita buat, engineer buat kan, engineer design dan dia assembly macam gitu, dia ada sebab-sebab dia. Semuanya bersebab. Kenapa gigi silent gear ni dekat sini? Kenapa gigi primary ni ada banyak? Kenapa dia besar? Kenapa yang ni kecil? Kenapa ada auto clutch ni? Kenapa ada ball bearing dalam ni? Semuanya bersebab. Jangan kita mandai-mandai buat benda-benda pelik dekat motor orang. Motor sendiri tak apa, jam motor sendiri. Kalau motor orang jangan buat pelik-pelik. Kalau tak tahu tanya. Kalau boleh tanya kepada pemain yang belajar otomotif. Dia belajar teori, dia belajar amali. Okay, jangan kita pandai pegang spana, kita memandai-mandai dalam hal lain. Okay, tak baik macam gitu. Jangan buat macam gitu. Okay, so aku rasa bahagian clutch selesai lah ni. Benda ni je rasanya. Okay, cuma aku nak tengok juga dekat auto clutch ni ada bush kat dalam ni. Risau juga kadang-kadang. Alright kan, satu lagi. Okay, sebelum aku buka auto clutch ni, aku nak tunjuk kat korang. Aku cuba untuk biasanya auto clutch ni, yang housing ni, dia boleh free bergerak ke belakang tau. Okay, ni kita tolak ke depan, dia akan gerak ke belakang. Tapi tak boleh gerak, mati. Okay, so jom kita tengok apa punca dia. Right gang, so bila kita buka net ni, dia boleh dia boleh macam gini lah aku masukkan. Dia boleh macam mana gang? Dia biasanya kalau kita cabut nut tu, dia boleh free. Kita ketatkan nut tu, dia lekat. Sebab bush dalam ni dia tak lebih daripada
dia tak cukup timbul daripada permukaan gear ni. Okey. So dia tak cukup timbul. Kenapa dia tak cukup timbul? Jom kita tengok macam mana. Ada tak ada washer dekat dalam ni? Aku macam suspect washer tu. Jom kita tengok washer tu ada tak ada. Okay. Alright gang. So washer dalam dia ada, alhamdulillah. Okay, washer dia ada, alhamdulillah. Dia dah lay yang plastik ni, dia dah lay bagi betul-betul timbul tu. Punyalah dia nak ada rasa free kan. Dia betul-betul dah lay, nampak timbul sangat tu. Aku lay bagi timbul sikit je. Tapi masalah kita dekat ni lah. Masalah kita dekat bush ni lah. Okay, ni dekat bush ni. Dalam ni dia macam bila kita ketatkan, dia jadi ketat. Okay. Okay, dah. Dia punya auto shoe pun okey, tak ada masalah. Dekat situ lah. So kita akan lay dekat bibir je ni. Ini dah ada kesan lay dah ni. Tapi kita akan lay sikit lagi lah. Kita lay sikit lagi. Kita tak nak dia tersekat macam gitu, tak best. Alright gang. So kita lay sikit dekat bibir dia tadi, and then kita pasang balik, and then dia free. Dia dah ada free dah. Okay, dia tak ketat macam tadi. Okay, cantik So untuk bahagian clutch ni itu sahaja. Okay, kita adjust sikit-sikit, and then yang paling kelakar ialah clutch plate dia lah. Okay, so kita nak pasang balik, dan kita nak tengok motor ni alright tak alright. Alright gang, so motor kita dah siap pasang apa semua, dah siap test, alhamdulillah okey. Okay, alhamdulillah okey. Cumanya satu benda je lah. Okay, yang clutch ni, kita adjust clutch apa semua kan, kita tekan clutch, lepas tu kita pulas minyak. Bila ada gear lah, motor masih berjalan. So aku macam tanya owner, cakap lepas dia tukar coil magnet tu dia jadi macam tu. So aku suspect masa dia tukar coil magnet, masa pemain tu buat, dia tercabut shaft yang duduk dekat bawah benda kecil-kecil tu, benda yang mekanism auto clutch tu. Dia ada kat bawah tu ada satu shaft tu. Shaft tu function untuk dia tahan bila kita tekan benda ni. Dia tahan, disebabkan dia punya penahanan tu ibaratkan kita tolak clutch tu. Gitu. Nak cerita sini pun susah kan, nak lukis pun tak ada pensel. Tapi itu dia, ada satu shaft tu. Mungkin masa tu dia cabut cover ni, shaft tu melekat dekat cover ni, and then dia cabut benda tu, lepas tu dia lupa nak pasang balik. So sebab tu lah biasanya kebanyakan yang macam gitulah. Kalau katakan kita buka cover ni, kita pasang balik, something wrong dekat clutch, itulah kadang-kadang masalah, macam-macam benda. Sebab dia ada banyak benda kat sini kan. Dan respon motor pun alhamdulillah okey. Dah tukar bateri sekali. Inilah bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pula sikit je. Bunyi enjin senyap lah, macam biasa lah. Exhaust dah berkarat. Kita pula sikit je lah sebab sekarang dah pukul 3 pagi. Okay. Kenapa buat kerja sampai pukul 3 pagi? Jawapannya ada di video yang sebelum tu. Lepas settle apa semua, video sebelum tu pasal motor aku jam tepi highway tu, aku terus gerak pergi rumah customer. Sebab customer okey untuk aku buat kerja sampai lewat malam, so aku macam okey buatlah. Esok aku boleh cuti. Okay. So inilah dia, motor kita dah settle. Tak ada view lah. Ini view dia. So motor dah settle.
ini ibaratkan after sale service lah. Okay, sebab motor ni dah pernah up spec dengan aku, buat full spec 65, and then aku datang untuk buat balik something wrong yang pemain lama buat, pemain yang dia repair tu buat. Kita just touch up, menyempurnakan sikit. Cuma yang bahagian clutch tu lah, bahagian yang level clutch tu kita tekan, motor masih boleh gerak tu, yang tu kita tak ada barang dia. So kita tak boleh nak settlekan terus malam ni. Okay, so overall alhamdulillah motor dalam keadaan baik. Semoga motor ni sihat sentiasa. Okay, dan siapa-siapa yang duduk dekat area Melaka, macam sekarang aku dekat Melaka, so siapa-siapa yang nak buat motor yang duduk dekat Melaka, sekarang cas jalanan dah murah dah sikit sebab aku duduk dekat Keluang Johor dah sekarang. So kalau kira daripada Keluang ke Melaka tu dah tak jauh sangat. So cas jalanan tak lebih daripada 200 lah, 100 lebih macam gitu je. So kalau kau nak buat, kau Roger nombor yang dekat bawah, and then kau cakap kau nak buat spek apa. Okay, jangan beli barang-barang sendiri sangat. Kalau dah beli tak apa, tapi kalau tak beli lagi barang sendiri, jangan beli barang sendiri. Ambil je package yang mana ada, untuk memudahkan aku, untuk memudahkan komen, untuk kita setting motor korang. Okay, dan nak lagi senang, pastikan motor korang dalam keadaan yang baik lah. Kalau motor sadai, motor jam, kita complicated sikit sebab kita dalam masa yang sama kita kena tengok masalah motor tu sekali. So nak pekerjaan aku lancar, motor dalam keadaan baik, and then ambil package yang sedia ada. Okay, so video sampai sini saja. Korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you for watching. Bye.